Popiah durian first in Malaysia tau. Nak buat senang je. Keluarkan dulu isi durian deh. Nak guna durian gapo pun boleh belaka deh. Lepas tu boleh ambil isi durian tu saja deh. Butir dia tak ambuh deh. Nak banyak mana ikut awak deh. Isi durian ni kita lenyek-lenyek sikit deh. Lepas tu bolehlah buat popiah durian kita. Buat macam buat popiah biasa tu. Cuma hak ni kita ganti dengan durian sahaja. Hak ni Almas buat untuk satu biji durian sahaja deh. Sebab hak ni pun banyak dah ni. Dah siap? Jom kita goreng pula. Untuk goreng Almas gunakan tepung goreng pisang deh. Almas guna belaka, lepas tu letak air, kacau-kacau sampai dapat tekstur macam ni. Letak garam sikit deh. Ambil popiah tadi, celup dalam tepung. Lepas tu boleh goreng macam biasa. Jangan guna api kuat sangat, jangan slow sangat deh. Dah masak boleh angkat. Ya Allah, sedapnya. Isi durian tu jangan letak banyak sangat deh. Nanti dia meletup macam ni, lepas tu keluar isi durian tu. Dah siap. Nak buat senang je tau. Sebab kita gunakan 3 bahan sahaja. Tengoklah tu. Ya Allah, sedapnya. Jadi, rasa manis durian, berlemak, lepas tu dia crunchy. Yang ini boleh buat jual. Kalau jual kan berapa boleh jual ni? Sebab ini durian musangking. Kalau 3, RM20 mahal tak?